sikit. Okay guys, macam ni kita nak cara tahu mana ada bocor. Sebab pump je bocor. So ni ambil baldi ke atau ambil spray tu, orang letak dalam sabun. Lepas tu nampak buih ni. Buih ni tanda bocor. Sebab apa buih? Sebab angin dalam tolak luar. So kita dah tahu satu tempat, kita try check ni. Korang pun tengok kalau ada sakit tangan. Ada buih-buih tu bagi tahu, okey? Ada buih-buih. Apa ada buih-buih? Stop. So memang sini je lah punca dia. Apa ada buih-buih? Okay. Cara dia, kita kena keluarkan benda alam tu guys. Nampak tak korang? Tu apa? Okay, ni barang-barang dia untuk kita cacingkan motor kita ni. So kita kena cabut guys, dia punya besi dalam tu. Alhamdulillah. Lagi atau amanah besar. Korona wajah. Alhamdulillah. Dengan muslim segera pada pagi awal di tengah pemerintah. Makin lama. Okay, ini punca dia guys. Macam bilah pisau ni je. Rasa kakinya macam rasa delok. Rasa. Masukkan sini. Oh, kita ambil cacing ni. Pegang, bismillah. Okay, tunjuk tayar. Tayar. Tempat ni kita try cocok sikit. Macam tu guys, dah ni. Jadi kita try boleh. Sampai. Ni kita try sini. Ya, stop. Ambil sabun sikit ni, kita try. Kita sinjuk guys. Okay, dah tak ada dah buih yang keluar ni. Terima kasih, selamat nonton. Jangan lupa subscribe, like dan share pada korang, pada kawan-kawan korang lah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terpadam. 9.30 malam 30 Jun. Ni projek tadi buat ni, projek tayar tu kan. Kita tengok berapa lama dia tahan. Assalamualaikum.